good experience sebab saya memang meminati Sudirman. So this musical theatre is basically tribute to Sudirman. Dan saya memang orang yang membesar dengan lagu-lagu Sudirman. Walaupun saya Gen Y, tapi saya daripada kecil lagi saya sentiasa dihidang dengan lagu-lagu Sudirman oleh family saya. Dia like macam Sudirman ni ikon untuk muzik during my childhood lah. So teater musikal ni merupakan sebuah show yang agak menarik bagi saya, sangat menarik sebab untuk saya pelbagai challenge, pelbagai experience yang saya boleh belajar daripada sini. So antara yang macam orang kata benda yang memberi saya kesan, iaitu memberi saya pelajaran dalam show ni, salah satunya dalam bidang kerja saya lah. Macam saya need to alert because there's few parts. Ada part musician perform, ada part berlakon atas stage. So I need to alert. Dan satu lagi, untuk kerja saya rasa challenge yang paling utama adalah untuk saya blend the music and the actor lah. So quite a good experience, fun times to do this show. Dan saya doakan show ni tak habis sampai sini je. Maybe like ada show-show yang macam ni akan datang. So yeah, thank you everyone.